Ha, cantik. Fish on. Fish on for you. Lepas lah. KS release. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Siapa masih ingat tempat ni? Inilah Sungai Kulim. Dulu aku rajin buat video dekat Sungai Kulim, tapi bukan dekat sini. Aku buat di sebelah sana. Sebab sana aku tengok ayat surut ni. Ni pun ayat surut. So aku buat permulaan daripada sinilah kawasan aku. Tempat aku duduk dulu, tempat aku bermulanya membuat video. Lama dah aku tak mancing sungai. Harap-harap ada hasil lah. Aku bawa member aku. Aku nak member aku pun ada hasil lah ni. Harap sungai ada hasil lah kat dia. Okay. Aku nak set up barang, nak makan. Jadi kalau dah sedia, aku akan tunjuk lain video. Alright. Tengok enjin tu buat besar kan? Tu apa saya? Okay. Okay. Cungkurik. Lama tak pegang cungkurik. Cungkurik. Mak kecil-kecil je cungkurik ni. Pada sini ada keli. Okay lah. Try lah. Ha. Boleh. Aduh. Okay. Saya tengok macam buat dodol ni. Boleh makan ni. Tolong sikit. Sikit lah. Oh. Dia macam tu tadi. Kurik touch kurik. Ada ikan makan mus. Tarik melentok mus. Oh tu. Tinggal makan. Dapat. Keli. Alhamdulillah. Rezeki. Pakai ni, pakai cengkerik. Yes. Akhirnya dia sudah tiba. Push. Alhamdulillah. Boleh kak? Kita dapat keli Afrika. Alhamdulillah. Sedap goreng-goreng ni. Saya gerak goreng-goreng. Siapa mau PM? Alhamdulillah. Aku dah ingat dah tak ada dah hasil kat sini. Akhirnya dia timbul juga. Memang bagi semangat lah. Boleh bang bisa ada dulu tak? Mati dah. Oh mati lah. Kita ambil dulu. Sekejap lagi baru kita tengok siapa nak. Kita bagi siapa tak mau. Terlepas. Okay. Alright. Makanlah please sekali lah. Nak balik ni. Momo. Tajak. Dia tak nak balik sini memang. Akal nak tarik. Tadi tak mau nak tarik. Sekarang dah pukul 5. Mampu gelak je lah. Hasil ikan keli Afrika je lah. Tak lah lain lah. Tarmi tak ada. So sekarang ni, you mau ke you tak mau itu ikan? Saya rasa menjaga ekosistem kita lepas ke ikan tu. Ikan telah mati, tak apa, kita lepaskan saja. Ha? Mati lepas? Apakah daya nyawanya pendek? Sayang, beli kat orang lah. Beli kat siapa tu? Beli kat babang tu mana yang tak ada mati dah. Kalau lepas pun okey, tak apa. Okey, kita serahkan ikan ini kepada siapa yang mancing di sini. Siapa yang mancing kat sini kita bagi. Siapakah yang bernasib baik untuk mendapatkan ikan pemberian percuma daripada cikgu kita. Tengok kita cari siapa yang kena. Lihat siapa yang kena. Bang, naikkan geli tak?
Ada sekok. Tadi pergi depan ni. Tadi kan. Buka gendang tu. Dapat pun sekok pun. Cengkerik. Ya bang. Ya bang, terima kasih bang. Dia dah mati dia tu. Kalau kata rezeki dia nak makan, dia makan. Kantin semua stek kampung stek sini cacing memang tak kira lah bong ke, keli ke, kantin ke, semua ada telur. Oh. Kalau kata pakai roti, kita bung kita bagi dapur. Pisang bawa dulu lah. Pisang tu lah. Faham. Ya bang. Balik. Ikan aku dah beri kat orang. So benar drop balik lah. Penat. Okey setakat ni. Lagi rambut. Rambut banyak ni. Tak mata kai. Tu dah. Paling kecil 6 lah. Boleh lah, hitam je lah. Okey, roti. Uish, song. Habis ke mana? Tak ada apa ikan makan lagi. Tak ada apa ikan makan lagi. Ramai geng-geng tu. Oh, tu dia. Kacau pala. Oh ni nakal ni. Nampak? Kan aku kata kat try. Lagi aku tak aku. Oh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makan dah. Puyu halus. Boleh. Tapi bekas tak ada. Aduh, aku nak buat belah macam mana? Botol duduk ambil tadi. Ambil kan? Aduh. Puyu halus. Cik buat belah. Makan. Jangan bagi kumpau member kita. Jangan bagi cikgu kumpau. Dia buat lari tu. Benda dia buat lari kat tu. Yeay. Cikgu dapat, cikgu. Akhirnya. Boleh lah, no? Main lagi. Janji tak kumpau. Janji besar lagi pada aku. Tengok. Tak nampak bahasa. Dia. Wah, strike lagi kedua. Seronok. Tadi Alang dah dapat 2 kali lah. Tak adil. Puyu banyak ni. Lompat sakan-sakan lompat. Hihihi. Okey, aku dah sama dengan Mr. Alang. Oh, okey. Yes. Tak. Kali ketiga. Memotong si Alang. Cakap tu. Potong Mr. Alang. Okey. Ini kita lepas tadi aku dah ambil 4 ekor dah. Kita lepas je.
Bismillah. Bagi Alang dapat tu. Makan. Dah, tak dekat. Ayak jalan ikan banyak. Ha, cantik. Fish on for you. Lepas Alang. Okay, release. Okay, lepas. Alright. Makan kan? Oh, okay. Oh, mantap. Okay. Yeay. Lepas. Ha? Release. Release. Tadi tak ada release. Apa? Dah, cukup lah. Nak lah. Ya, release lah. Okay gang, okay. Sekarang dah pukul 27. Alright, aku nak gerak balik dah. So dalam masa 3 tempat kopi tadi, ini hanya mampu mengairkan puyuh. Alhamdulillah ada hasil juga. Boleh buat video aku hari ni. Dapat dalam 6 ekor 7 ekor. Yang lain semua aku lepas. Member aku pun lepas ikan. So tinggal aku buat balik ni ada 4 ekor ni untuk nak belah. Kita tengoklah kalau ayat elok nanti aku main mancing di Sungai Kulim dah. Okay, macam biasa yang mana baru singgah ke channel YouTube pun jangan lupa like, share, komen dekat bawah. Alright, jumpa di episode akan datang. Alright, aku nak balik dulu. Bye.